Majlis Agama Islam Selangor MAIS menentang keras sebarang bentuk aktiviti atau program mempromosi, menyokong dan menormalisasi gaya hidup songsang atau LGBT. Pengerusinya Datuk Salehuddin Saidin berkata pihaknya turut memandang serius laporan berkaitan penganjuran program membabitkan komuniti itu yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sehubungan itu, MAIS mengingatkan umat Islam agar tidak menyertai, mempromosi, menyokong atau membabitkan diri dalam aktiviti yang boleh dikaitkan dengan normalisasi gaya hidup songsang dan LGBT. Ia nyata bercanggah dengan ajaran Islam, Undang-Undang Nilai Budaya Timur serta norma masyarakat. Umat Islam diseru agar sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama Islam serta tidak mudah terpengaruh dengan agenda yang boleh meruntuhkan moral dan akhlak masyarakat Islam. Mereka yang terjebak dengan gaya hidup songsang diseru kembali kepada fitrah dengan mengikuti program pemulihan yang dijalankan MAIS serta pihak berkuasa agama lain. Kenyataan itu susulan gesaan Kerajaan Selangor bagi siasatan terhadap penganjuran program agenda LGBT di Hulu Langad.